Laksam. Laksa. Laksa lah. Cuba rasa. Sedap tak? Rasa dah. Rasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak pergi berjalan-jalan. Kakak kita pun pergi sekali. Ni plan last minute ni. Nasib baik ada hotel kan kakak kita. Pula kakak kita. Dia tak ngakulah kakak kita. Hari naik mana? Tahu. Lampu atas tu buka tu. Ha? Lampu atas buka. Mana ada? Tu tangga tu. Sabri. Oh. Ni apa plastiknya? Nak buat apa? Makan-makan situ makan. Mak dah jauh pun. Semua ada ya? Yang ada di situ Atuk ada, abah ada, mak ada, Maya ada. Driver ada, co-pilot ada. Okay, kita dah bergerak. Sekarang pukul 7. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bye-bye. Kena datang habis. Siapa? Zani. Jaman dua Rasa kena batu. 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 Tak boleh pecah. Okey tu. Okey. Dia belah macam ni. Cabang. Jaman dua je. Dia tanda. Kau ingat ni dah jam kan? Ha? Yang kita patah. Ya, kita. Dia masuk macam ni. Kita berhenti makan dekat Raub. Aduh. Jom kita makan jom. Opa dah lapar. Itu yes. Betul ni. Dia tak ada air ni. Dah habis makan. Kalau highway tadi tak ada apa. Tak ada. Jauh ni. Bosan. Dau. Kita sekarang berada di Raub. Di Pekan Raub. Adalah. Kau aduh. Mak nak pergi lantai ke ni. Merah. Yang baru je tamatkan zaman bujangnya. Kita tu. Turn left onto Jalan Sungai Sam, Debon, Ada air Yang atas putih ya? atas tu air terjun. Tu punya Apa? stong. Ada. Nampak tu? Tajam tu tak tahu apa lah. Gunung Stong ni. Tu ada rimau atas ni. Ada rimau? Yelah, Tak hutan nampak dekat. pula dah. Macam ada rimau. Tajam. Tajam betul gunung tu. Mungkin adakah itu Gunung Stong? Cuba komen. Sekarang kita dekat Jelawang. Kita ke Kota Baru ikut jalan Jeli Jelawang sebab jalan Manik Urai Kuala Kerai jam. Tapi jalan ni memang jalan tak ada traffic light lah, straight aje. Cuma dia jalan apa? Hutan. Dah benda. Sekarang kita di Jajahan Jeli. Satu dah. Kita berhenti dekat masjid apa ni? Tepat-tepat masuk waktu kat sini. Gazebo. Boleh tengok kat gazebo. Alah, tak ambil gambar tu kat Make Kuala a Balah. U-turn, then turn left onto John.
1 hour later. Yang lain. Baru pula. Awak tak kenal dia. Awak nak pergi? Tak nak. Tak kenal tu kan. Okey, jom kita bergerak ke Kota Baru. Kota Panjang. Semua ada cukup ahli Apa punya tadi? ahli rombongan. Okey. Jom kita bergerak. Rombongan Mak Anum. Okey. Jom. Sampai bandar Jeli dah. Jeli akan ke kanan. Kalau terus kita ke Gerik. Gerik Batuwas. Use Tengok the tu, right two Gerik lanes to Batuwas. turn right onto D203. Macam dekat kan, tapi jauh tu. Gaya dia tu macam Gerik Batuwas. Ni. Tanah Merah ke kanan. Ni, kanan. Macam dekat kan. Dah Kedah tadi jalan ke ni. Okey, kita nak ke mana ni? Gerik Batuwas, Tanah Merah. Yang merah Kota Baru. Continue on Route 4 for 14 kilometers. Belakang gunung ni kan. Ha? Kita dah sampai Jeli, bandar paling bahagia. Tengok tu. Ni. Bahagia je nampak tu, nampak. Jom kita pergi makan. Apa nama tempat ni tak? Gelamo Bekuk. Kita pergi makan. Tapi tak boleh, dah selajak lah. Okay, kita berhenti makan dekat Mi Celup. Dengan tu. Dengan Tak tahu ni sekejap. editing dengan asam. Apa? Mak. Dengan asam. Kuih bakar. Kita berhenti makan kat sini. Rawak. Bihun celup. Rawak. Ada bubur, ada laksa. Mahal asam ni tak. Dan Tak tahu jalan ni. ni tak asam. Laksam dan Laksa. laksam. Laksa. Laksa ni. Cuba rasa, sedap tak? Rasa dah. Rasa. Akak rasa. Mak punya beg ni tengah-tengah. Gelap kat sini. Sedap tak? Nah, ada mana? Tak sana. Gitu. Macam barang. Ni akak. Saya makan mi celup kan. Okay, kita nak rasa ni pula. Laksa. Udah? Bihun. Kita nak rasa laksa. Baru tu jadi. Ni. Mak, ni kuih. Mak tengok kuih tak? Okay. Ada kuih. Tu lagi satu. Akuk. Kita ni try akuk. Kita try je. Mak cuma rasa. Abah sedap apa? Sedap lah. Biasa lah. Biasa lah, spray bakar. Okay, jom kita makan. Licin lah, sedap.
Chin. Tak ada ni. Tak ada. Kita makan laksam. Ha? Ha? Mak makan bihun sup. Ni dah ya. Tambah lagi bihun celup. Sedap. Habis dah makan. Jom balik. Jom shopping. Okay, kita dah sampai ke Tanah Merah. Okay, kita nak pergi Rantau Panjang sebenarnya. Tapi disebabkan jalan jam, mana-mana ceruk jam. So kita orang tak jadi, kita orang pergi balik ke homestay lah. Balik ke homestay 66 km dalam 2 jam lebih. Estimate sampai homestay pukul 6. Sekarang baru pukul 4. Nasib lah pergi berjalan time cuti panjang ni. Redor je lah. Tadi pukul 6 kan, dah naik 6-7 minit pula. Tahu lah nak cakap macam ni. Sabar je lah kan. Jalan macam ni lah. Yang tuan homestay pun dekat Rantau Panjang. Dia kata jalan jam. Dia pula kat Rantau Panjang. Esok lah kita pergi Rantau Panjang. Mak tidur ke? Tidur. Besok lah kita pergi. Cik Mat kenyang makan laksam ni. Sedap lah laksam ni wah. Ha? Laksam ni sedap lah. Boleh lah kan. Biasa lah laksam. Tapi bihun sup dia tadi, bihun celup. Bihun celup, yang celup-celup semua harga RM2. Okey lah kan, sedap juga. Sedap juga bihun celup dia tadi. Laksam dia okey lah, rasa laksam masih manis sikit lah. Tapi bihun celup dia sedap. RM2 je satu mangkuk. Okey lah, kita nak menuju ke homestay. Jauh lagi ni, 2 jam nak menempuh. Jarak tak jauh tapi masa tu sampai 2 jam. Bos kata 60 km, biasa sejam je. Okey lah, ngantuk gila ni. Biasalah kan ada berjalan macam ni lah. First time lalu kat Jeli ni. Okey, jumpa dekat homestay nanti. Dah sampai dah Rantau Panjang. Berhenti sini. Ni ada dah pergi ke tu kan? Tunggu ni dua orang. Banjir macam tu banjir. Turn right onto Jalan Bypass. Punyalah. Manalah signboard Rantau Panjang. Punya depan ni dah sampai dah. Ada tadi tu. Okey, kita tunggu kakak kita ni. Apa? Cik Betty kita lah. Dia marah kita panggil kakak kita.